Dia cuma beli teh panas, tapi tak sangka teh tu merosakkan hidupnya dan alat sulitnya. Michael Garcia, seorang pemandu penghantar di California, singgah di Starbucks pada 8 Februari 2020. Dia pesan teh panas saiz besar, tapi saat pekerja serahkan minuman itu dalam tray takeaway, satu kesilapan besar berlaku. Cawan teh tu tak dimuat dengan betul dalam tray. Sebaik saja dia ambil, minuman panas tu terbalik terus atas peha dan kemaluannya. Michael alami lecor tahap serius. Dia kena buat pembedahan kulit, skin graft dan beberapa prosedur lagi. Tapi yang paling menyakitkan, alat sulitnya cacat seumur hidup. Lelaki mana yang tak trauma kalau perkara tu berlaku? Michael failkan saman terhadap Starbucks. Peguamnya kata Starbucks cuai dan tak bertanggungjawab atas keselamatan pelanggan, dan selepas 4 tahun berlalu, akhirnya juri mahkamah di Los Angeles bermihak kepada Michael. Starbucks diperintahkan membayar sebanyak $50 juta, tapi Starbucks tak puas hati. Mereka kata, "Kami tak bersalah. Jumlah pampasan itu terlalu berlebihan." Kes ni memang buat kita geleng kepala, tapi realitinya satu saat cuai boleh ubah hidup orang lain selama-lamanya. Pernah tak korang alami kejadian pelik atau berbahaya sebab servis cuai? Kongsikan kat komen, kita buka mata dan hati.